Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Nah, itu dia pensyarah Universiti Malaya. Tu dia Freemason dan Tonggang. Posting yang dimuat naik oleh Keranda Gulat. Oh, ni nama akaun Facebook dia lah. Dah 2-3 hari dah kot. 2 hari macam tu lah. So, cerita dia dekat sini. Dr. Nasnor Juzaili bin Muhammad Nasiruddin atau dikenali sebagai Nasnor Samba ialah seorang pensyarah kanan di Universiti Malaya berasal daripada Perak. Dia dan isterinya merupakan ahli Freemason District Grand Lodge of Eastern Archipelago. Mereka aktif dalam pertemuan ahli Freemason di Reed Masonic Center Bukit Jalil. Katanya dekat sini pangkat Dr. Nasnor dalam Freemason ni pangkat tinggi jugalah kot, sebab dia suruh korang kaji sendiri. Lepas tu katanya dekat sini dia duduk di bawah ada seorang lagi Grand Master Freemason Melayu, Mahathir Mahzan. Selain menjadi ahli kepada organisasi musuh Islam, pasangan Muslim ini juga kerap memuat naik gambar mereka bersama minuman arak, pub dan kelab malam. Media Prima juga. Media Prima. TV3 lah. Sering menjemput Dr. Nasnor untuk berkongsi dalam segmen TV. Hai, TV jemput orang macam ni masuk dalam TV. Kenapa Universiti Malaya melantik individu bermasalah seperti ini menjadi pensyarah kanan di sana? Kalau tengok dia punya gambar-gambar kan kat sini kan. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah, tabarakallah. Tapi boleh tengok gambar dekat sini, bukan sahaja Media Prima, TV1 kan, stesen TV kerajaan pun jemput juga pendidikan jasmani, pemangkin pembinaan sahsiah anak. Kau pun tak ada sahsiah, doktor oi. Mungkin korang pun ada sama persoalan macam aku juga. Kenapa tak diharamkan terus Freemason ni dekat Malaysia? Okey, dia Freemason ni dia asalnya daripada Eropah lah. So dia fokus kepada persaudaraan, kebajikan, falsafah hidup, dan dia punya simbolik ritual dia. Jadi apa yang Freemason ni bertentangan dengan akidah Islam? Sebab konsep ajaran Freemason ni dia cakap konsep Tuhan yang sangat umum, great architect of the universe. Lepas tu dianggap semua agama ni sama rata, kebenaran agama dianggap sebagai relatif. So ini dah terang-terang dia bercanggah dengan konsep tauhid lah, sebab Islam pun tak menerima konsep pluralism akidah macam tu. Cumanya poin penting, kenapa Malaysia tak secara total haramkan Freemason ni dekat Malaysia, sampai ada je dia punya kuil Freemason yang paling besar tu yang dekat Bukit Jalil tu lah. Sebab mula-mula kalau nak haramkan sesuatu pertubuhan secara total, dia kena mengikut saluran undang-undang sivil, dan undang-undang sivil tidak boleh mengharamkan sesuatu hanya atas dasar fatwa agama. Dan yes, fatwa ni dia ikut umat Islam sajalah, dia hanya terpakai untuk umat Islam, bukannya agama-agama lain yang ada dekat Malaysia. Non-Muslim juga dia rasanya tak ada sekatan kot dekat Freemason ni selagi dia tak melanggar undang-undang dan tak ancam keselamatan negara. Freemason ni juga dekat Malaysia dia tidak diiktiraf sebagai pertubuhan berdaftar. Maknanya kuil-kuil lodge Freemason ni dia tak boleh beroperasi secara bebas. Dia punya aktiviti sangat terhad dan dipantau. Jadi pendekatan yang Malaysia buat setakat ini yang aku tahulah, so dia kawal dan pantau sahaja. Dan setakat ini juga kalau korang perasan lah, memang Freemason ni tak ada langsung macam mengancam keselamatan negara, sebab tak ada bukti yang Freemason ni terlibat dalam subversif, dan tak ada pula diorang ni macam nak jatuhkan kerajaan ke, nak menggulingkan kerajaan ke, nak rosakkan sistem negara ke, memang tak ada. Jadi aku pun tak tahu hala tuju Malaysia tambah-tambah jabatan-jabatan agama Islam, peringkat negeri, peringkat persekutuan, ke mana nak letak Freemason ni. Dia lebih kepada korang sendirilah. Dah tahu benda ni haram, togok air kencing apa semua tu kan. Lepas tu dengan konsep Tuhan yang macam tu dan sebagainya, koranglah yang patut tak boleh join. Tapi dalam kes pensyarah tu, kalau betul dia join, maknanya dekat sini kaulah yang bongok. And then ada keluar kenyataan rasmi, kenyataan media daripada Universiti Malaya, katanya sedang menyiasatlah benda ni dan diharapkan supaya ambil tindakan, sebab bahayalah benda ni kan. Dia sebagai pendidik
pensyarah kanan pula tu yang beragama Islam lah. Dekat Islam ada apa, IC dia tulis Islam kan. Tapi tiba-tiba secara terbuka, terpampang, dia sendiri yang upload dekat social media, dia punya aktiviti dekat Freemason dengan tonggang sana sini apa semua lagi. Itu memang tak sesuai lah kalau nak jadi pensyarah Universiti Malaya pula tu. Jadi apa pendapat korang untuk yang pensyarah ni dan Freemason dekat Malaysia ni? Sebab kena terima hakikat kita ni negara berbilang kaum. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan dan semoga Allah lindungi kita, jaga iman kita daripada benda-benda yang merosakkan akidah dan yang menyekutukan Allah. Semoga kita semua dikurniakan taufik, rahmat dan hidayah. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Wih, seram juga kan. Open tu dia tunjuk tu kan. Pensyarah lah tu.